Tetapi dia mengharapkan dirinya mendapat balasan kebaikan setelah melakukan tanda kebaikan wujud pada dirinya. Jadi harap terung segar. Premium grade A. Sehat. Kalau yang biasa urat dia semua ke dalam. Cuba tengok ni, compare. Kemudian adalah ini banyak ulat matuk, tapi ulat tak boleh makan banyak sebab khasiat dia tinggi. Jadi kalau dia makan dia tak boleh digest. Manusia boleh. Masa dia nutrisi dia tinggi. Ini saya sup, daun sup. Kita masak, kita boleh buat sos, kita boleh masak dalam sup. Ya, ini sangat organik. Ini adalah sawi. Kita boleh tengok dekat dia punya urat-urat dia. Kalau kita tengok yang biasa, urat tak timbul. Yang ni urat timbul. Very nutritious. Sangat-sangat sihat ya, sangat bagus. Dan ini adalah sawi Jepun. Sawi Jepun ni yang ni kita buang sikit. Ni sawi Jepun. Murah je, RM4.60 kalau tak salah saya. RM4.6 tak ni RM4.6 kot. Tak ingat harga lah, sorry. Okay, yang ini adalah terung mutiara. Terung mutiara ni dia berat. Dia tak macam terung biasa, dia berat. Semalam kita dah masak, alhamdulillah semua elok, tak ada ulat. Okey, alhamdulillah. Dan kita ada apa lagi? Kita ada cili benggala kat sana. Dia buat research tu lama. Okay, kita ada cili benggala kat sini, very fresh. Dan kita juga ada kubis. Kanan dah siap dah potong. Dan juga tomato. Okay, these are the things yang kita ada. Kalau kita nak buang flat lagi, tak mana yang flat kan? Kita orang pihak manajemen, kami akan buat sayur pukul 9 sampai pukul 8 sampai pukul 11 atau pukul 10. Jadi siapa nak turun, ramai tu. Daripada dia pergi kedai dekat Jaya apa. Cuba rasa dia punya batang. Ada pahit tak? Batang tu kadang-kadang pahit, tak pahit. InsyaAllah. Hari tu orang makan tak pahit. Ambil. Jadikan Testimonial. bukan testimoni apa ni? Oh, orang tu. Kan? Ada rasa pek? Tak ada kan? Dia rasa sayur je. Rasa dalam sayur dia. Dia tak rasa pek. Bukan macam ni ya? Ulam. Jadi ulam. Tak payah masak, jadi ulam. Biasa.
Salad dia buat apa bang? Gula Oh, salad lagi sedap. Dia makan tak baik. Sukan Ini first time. kukutan tulang. Tuntut anda. Potan tulang dah betul. Makan bismillah. Makan jadi ulam Ya ulam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pahit dia. Sebab tak ada racun. Tak ada kimia. Tadi dah try dia makan mentah. Dia tak pahit. Dia rasa lemak-lemak macam tu je. Saya nak tanya apa ni? Tak ada chemical. Dia makan itu je. Selalu yang nak masak pun kita tolak tepi tadi. Kilo RM4 baru dalam 5 batang macam tu. Dia baru dalam 5 batang tapi Dia pun tengok. cepat. Jadi insyaAllah bila kita dah ada kekuatan orang besok, kita nak sini pula. Dia punya teknik semua dah ada. Kilo lagi ni kilo Masuk pasti besar. Timun kilo RM4. RM4. Itu je RM4. Kari RM8 kilo. Balik borong saya. Jadi siapa-siapa yang berdekatan Boleh datang. dia sedap dah boleh datang. Segar Jadi sesiapa yang Mani tak rasa pahit. Sudah 3 kilo kok. okey. Kita ada sihat. Borong yang naik. Hari ni ke mana? Pantai Siring ke? Hari ni kita ada sayur-sayur kita daripada Ibra Kasih. Kita ada dekat kita ada dekat Melimau ya? Melimau dan juga Pasar Tani Melimau. Kita ni ada lagi. Ada kat sana? Dah berapa? 4? Kita panggil untuk kira berapa Ada plastik besar juga. yang dibeli oleh Kak Noria. Ini dia shopping yang nampak satu basket penuh ni. Ya, ni semua ni nampak ni. Semua ni semua ni Kak Noria punya. Ya. Gangguan teknikal pula tiba-tiba. RM7. Saya gabra Kak, saya gabra. Orang tengah filem saya. Ataupun kita supply pada mana-mana yang ada kan. Tak adalah, kurang. 2.6 plus dengan 6.8 plus dengan merah plus 6 plus dengan 4 plus dengan 5.5. Itu saja. Akak rasa berapa? Akak cuba teka. Kalau biasa kat pasar banyak ni berapa ringgit? Kita boleh lawan dia aja. Tak tahulah. Yes, agak-agak Kita bagi harga lebih banyak. berapa? Agak-agak berapa? 60 lebih? 60 lebih. 60 lebih. Okey, 60 lebih. Maknanya saya bagi akak diskon. Akak cuma bayar saya Kita RM50 tengok kat saja. Melaka ni. Tambah Paling RM3 tinggi tadi tak? yang paling murah. Boleh. Kedai-kedai tu. Tak apa. Saya nak bagi angsa tak payah. Bagi Aisyah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak. Saya jual dah Kak. Ya, kawan-kawan. Baru RM57 tak sampai 60 pun. 2 beg besar. Beli banyak ni sapu angsa. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, saya akan sikit. Terima kasih. Lama dah tak pasal dah dulu. Beli banyak ni sapu angsa. Nanti tolong angkat, Boleh dia orang boleh tolong angkat. Saya kat cerita Kak Noria ni. Apa ni? So cuma kita akan tengok kilo lebih sikit. So ada sen-sen kat situ tu dia akan end up jadi 20 juga in total. So dia bergantung. Kalau kita ambil contoh ini RM4. Ya, RM4 dan sawi jemput berapa? RM6.3 tak? Ya. Okey, campur dengan sawi. Kalau kita kata sawi setengah kilo. Ni dekat timun Jepun, kita balik ke Jepun. Okey. Tentang Jepun sekilo. Ni letak tepi. Satu ni harga. Kita add up kan? Dah. KL Ni. RM4. RM4. Singgah mas, saya. Tak apa-apa. Saya ingatkan saya.
dia apa ni dia penyelia. Abang pagi tak dia? Tengah makan. Makan dapur. Ya, jadi saya tahu sayur mana yang baik. Ya, betul bas. Campur. Lepas tu kita timbang tu. Contoh kita maintain. Tak ada ni. Tak list pada saya ni. Saya akan Dia ni tak ada list sendiri ke? Mana yang banyak? Ambil kuning. Ambil ni. Ini kenapa saya sini murah? Kan? Masuk ke buat apa sih nak apa? Pakai daun bawang. Apa tu? Ektor datang. Ektor dapat sepinggan. Lagi datang. Situ ada kerepek. Okey. Lagi? Kombes. Apa dah masuk ni? Ni akan kanan lagi tak ada kelincu? Tak ada. Kali ni mana? Balik sekali ke? Sama-sama kira-kira masuk. Mana dia? Jadi penggala. Mana hijau? Jangan salin. Tak ada. Kena ambil. Saya kira ya. RM2 sepuluh sen RM2 sepuluh sen ni. Yang pilih ni ada bang. Tak, saya ni salad ni. Saya tak semua saya masuk dalam sayur ni. Goreng. Habis kita sikit Pak. Bihun goreng. Okey, mus jadi mus. Okey. Kira. RM28 RM28 daging lagi. Daging tak lagi kira lain. Ini nanti RM28 60 paling kecil. Itu banyak walaupun dia kecil tapi banyak. Peniaga sayur, jual sayur. Cakap lagi. Kak. Akak bawa 15 kilo jauh jalan. Saya jepuk. Banyak aja. Kilo lah. Banyak. Kilo lagi. Ibu. Oh, tak ada lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Hati-hati memandu. Tak ada. Akak mana? Akak ni? Kak Noria. Kak Noria nanti menjemput. Bulan menjemput.